Jangan mati sebelum hari kematian kau. Happiness ni benda yang sekejap je. Contoh kau makan aiskrim, kau happy. Contoh kau dapat A dalam exam, kau happy. Kau beli kereta, kau happy. Tapi benda tu sekejap je. Tapi kenapa orang yang kita nampak ada macam-macam dalam hidup dia, tapi dia still masih tak happy? Sebenarnya bukan happiness yang kita cari. Kita mencari purpose dalam hidup. Aku percaya setiap makhluk atas dunia ni Allah ciptakan ada purpose dia. Even lalat pun dia ada purpose dia. Masyarakat kita terbiasa dengan hidup ni, kita nak kaya, kita nak ada kereta, kita nak ada rumah. At the end of the day, bila kita ada semua tu, kita masih tak happy. Kenapa benda tu jadi? Sebab expectation dan reality adalah dua benda yang berbeza. Kita diletakkan expectation yang hidup ni mesti nak kaya, mesti nak ada rumah, mesti nak ada kereta, supaya kita boleh happy. At the end of the day, bila kita ada semua tu, kita still tak happy. Sebab the reality is adalah, in order untuk kita sentiasa rasa happy dalam hidup, adalah kita memahami apa purpose kita hidup. So, cuba cari purpose hidup kau yang betul-betul buat kau hidup atas dunia ni.